Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda cara membuat video tanpa ada kamera atau drone. Okey, kita pergi ke Google AI Studio. Okey, kita pergi ke video generate. Okey, kita masukkan maklumat video yang nak kita buat. Yang ini saya nak buat menara kembar Petronas. Jadi masukkan maklumat-maklumat ke dalam ruangan tersebut, tak kiralah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. AI ni dia faham walaupun kita guna bahasa Melayu. Okey, bila dah ada maklumat itu, kita pun run dia untuk dia menghasilkan video tersebut. Okey, dia mengambil masa sedikit. Kita tunggu video ini selesai. Okey, video dah selesai. Bila dah selesai, kita save lah video ni, di mana kita nak simpan video ini untuk kita buat di TikTok, di short, di YouTube dan sebagainya. Kita simpan dalam komputer kita dan bolehlah kita gunakan nanti bila kita nak hasilkan video dari Google AI ini. Okey, kalau menggunakan akaun percuma ini, kita hanya boleh menghasilkan video selama 8 saat dan sehari kita hanya boleh menghasilkan 3 video sahaja. Kalau nak lebih, kenalah akaun yang berbayar. Okey, itulah cara bagaimana menghasilkan video menggunakan Google AI Studio. Okey, kita lihat hasilnya.